Apa yang kita belanjakan itu akan membuatkan orang lain bertambah kaya. Baliknya, apa yang kita simpan itu akan menambahkan kekayaan kita. Tips untuk happy sebulan setiap kali dapat gaji. Bagi tuan-puan yang bekerja makan gaji, setiap kali hari gaji tiba, itu adalah hari yang paling buatkan kita semua happy. Betul tuan-puan? Tetapi persoalannya, berapa lamakah kegembiraan itu bertahan? Kalau duit gaji masuk sebelah pagi, sebelah petang akaun bank hampir kosong, bermaksud kebahagiaan itu bertahan selama sehari sahaja. Bahkan ada orang happy setengah hari sahaja tuan-puan. Duit masuk sebelah pagi, tengah hari duit hampir habis, bayar komitmen itu dan ini, belanja itu dan ini. Lepas tu kena tunggu sebulan lagi untuk happy lagi sehari. Letih tuan-puan. Jadi untuk pastikan rasa gembira itu bertahan lebih lama, setiap kali gaji alihkan 10% daripada gaji tuan-puan sebagai simpanan paksa dan lupa. Selebihnya barulah dibelanjakan. Jangan tunggu duit lebih baru nak belanja, sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Guru-guru kewangan sarankan 10% daripada gaji alihkan sebagai simpanan. Walaupun 10% itu memang tak cukup, tapi itu adalah permulaan yang baik. Simpan 10% sebagai dana kecemasan, pelaburan masa depan atau juga perbelanjaan masa depan. Bagi penyimpan emas, sebahagian daripada 10% tersebut boleh digunakan untuk beli emas melalui akaun Masgate Public Gold. Beli emas minimal RM100 sahaja. Nak konsisten menabung emas, gunakan sahaja kaedah Gap Auto Debit, bermaksud auto menabung setiap bulan. Selebihnya terpulang kepada tuan-puan nak menyimpan di ASB dan juga tabung haji. Simpan emas, simpanan tuan-puan bukan sahaja kalis inflasi, bahkan yang lebih penting, simpanan tuan-puan akan jadi simpanan yang kalis boros. Jadi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, jemput hubungi saya bantu cara nak bermula. Assalamualaikum.